yang ada di sini untuk perwujudan apa yang ada di sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Panjang pula seruannya. Woi woi, woi woi. Siapa? Hah? Kau masuk so boy. Empat masuk tiga masuk. Hah? Woi boy, gila boy. Boy, ada benda menarik kaki aku. Ha? Ada benda menarik. Di mana? Kau boleh masuk naik atas. Woi boy, naik suruh ke atas. Hah? Allah Akbar. Kau dengar bunyi tu daripada depan. Naik suruh ke atas boy. Apa kau nampak tadi? Aku nampak depan ni boy. Kan biasanya benda tu main di track kan. Kau dengar? Biasa benda tu main di track kan, di jalan raya. Ini ndak boy, main di dalam hutan. Allahu Akbar. Tadi boy aku nampak jelas mukanya boy. Kau tahu kah? Aku nampak macam mukanya buruk. Apa boy? Allah. Apa tu? Woi! Ini aku nampak tadi. Woi. Boy, ini aku nampak tadi boy. Hai. Woi, depan belakang Ras. Ini. Allahu Akbar. Woi. Hello? Depan. Assalamualaikum. Perdengarkan, perbunyikan lagi. Depan. Hah? Dengar macam sini lah. Dia datang Ras. Wih, meremang aku tiba-tiba ni. Dia datang. Ada bunyi lah daripada semak boy. Sekejap, aku dengar. Wih, belakang pun mau tengok boy. Wih, aku dengar tu. Bunyi. Ada yang datang, geng. Wih. Ras. Wih, boy, nak terang lampu ku boy. Kes terang je boy. Allah. Ni manusia apa ni? Ha. Iyalah. Woi! Wih, macam Aku nampak tadi. macam binatang pun ada. Astagfirullahaladzim. Ada mata lagi. Ya, undur Ras. Undur Ras. Undur. Ras. Allah Akbar. La ilaha illallah. Woi! Wih, terbang. Oh, wih, belakang. Ras, tempat belakang Ras. Woi, tak boleh bergerak. Wih, bunyi lagi boy. Boy, bahaya boy, situ boy. Aku rasa tak boleh ni. Kita mau pam berdua ni boy. Tak boleh. Dia kena berempat juga Ras. Aku tahu. Keluar sudah dia. Aku rasa dia tahu niat kita. Woi, apa sana bergerak? Apa boy? Kau nampak ada tu bergerak apa tu? Apa tu? Apa tu? Apa yang bergerak sana? Boy, inilah aku tengok boy semalam. Allahu Akbar.
Boy, ni. Merah. Ke bawah. Kita ras. Woi, jangan woi. Boy, jangan woi. Allahu Akbar. Woi, jangan. Woi. Boy, kau gila ke apa ni woi? Boy, kau waras sikit boy. Kau tengok tak jalan ni apa? Boy, mana ada jalan ni? Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim, boy. Hantu keluar. Kita suruh pelakang. Boy, dia ni macam boy, orang tahu pun tak berani cakap begitu bang. Aku risau Bang Zul ni. Bang benar. Bang jangan Janji abang seru. Bang jangan terlampau ni bang. Janji abang seru bang. Bukan, jangan terlampau cakap benda tu. Ya. Okay. Abang ni tak. Tapi tak apa. Orang tahu. Kalau orang tahu tak bagi seru, kita orang KLN, kita cuba seru. Okey boy. Bu, Kita tengok tapi macam mana. berpada-pada bang. Kita cuba cabut. Bukan, takut makan diri bang benda ni. Makan diri ya. Tapi kalau abang Jangan cakap direct bang. Kalau boleh jangan cakap direct bang. Biar, Benda ni manusia bang. Ya. Aku takut nanti abang mau balik pergi KL, dia duduk sebelah bang nanti di flight. Iya, dia ikut pakai flight bang. siap ada bagasi. Iya, sebab ini manusia. Tiba-tiba sebelah bang pula duduk satu flight. Dia ikut sampai KL baru kau tahu. Assalamualaikum ya kadam ruh. Assalamualaikum ya kadam mujasad ya rijal gaib. Assalamualaikum ya rijal gaib. Assalamualaikum. Oi bang, jauh betul bang, tak nampak. Ya syaitan. Ya iblis. 14. Mari wahai bangsa jin. Ya bangsa jin, ya bangsa jin, ya. Kak, terima kasih kak, murah sekali selalu. 44 dikarat 40 pun dalam dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Maka kebukaan segenap alam yang ada di sini. Maka aku memanggil kalian yang ada di sini. Wahai penghuni hutan, wahai penghulu hutan yang ada di sini. Menjelmalah kalian bersosoklah sesuatu. Melihatlah sesuatu wahai bangsa jin. Kami tidak gentar dan kami tidak takut. Kami memanggil kalian yang ada di sini untuk perwujudan apa yang ada di sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Panjang pula seruannya. Woi. Wow. Woi. Wow. Wih, apa tadi? Apa tu? Allahu Akbar. Subhanallah. Bang, abang sudah buka permainan. Itu. Boy. Boy. Ya Allah. Woi, yang tadi dekat atas pokok boy. Allahu Akbar. Geng, dekat atas pokok tinggi weh. Wih, laju ya dia. Weh, tu atas pokok tinggi weh yang tadi boy. Allahu Akbar. Tu atas pokok tinggi weh. Weh, dekat atas pokok tinggi weh. Boy. Jaga emosi you setinggi Wih. merah tu Ih. mengertikan. Jaga emosi Abang Zul semua daus lah Wih. boy. Aras. Weh. Yang tinggi merah tu weh. Sini boy. Sini. Dia bertingkat di atas ni tadi. Boy. Weh, dalam. Weh, kenapa ni? Woi. Ada mesin ke dalam ni? Bergegar weh. Ada mesin ke kat dalam ni? Mana ada? Apa tu boy? Wih, aku tak sentuh. Hah? Aku tak sentuh. Bang Zul okey? Aku tak sentuh. Hati-hati pakui. Geng, ada apa dekat dalam, geng? Kau dengar kan daripada dalam? Ya. Tengok. Jangan boy. Ya Bani. Ya Mayiti ya Batino. Berwujud jalan. Mendengarkan.
Hai, cepat. Sudah dah bilang. Kita akan pandang sini kelimpai. Allah Akbar. Geng. Boy, yang kita nampak tadi, boy. Bukan yang kita nampak tadi daripada bawah. Daripada bawah yang kat situ tadi. Kau tahu tak kat atas tu, boy? Ha? Aku nampak kat atas sini tadi. Mana? Apa benda kat atas? Betul-betul atas pokok. Ui, ya Allah. Ui. Hai. Macam mana boleh jatuh tu? Setakat itu saja permainan kalian, wahai bangsa jin. Setakat itu saja permainan. Kau buktikan lagi. Assalamualaikum. Tadi. Lagi, Assalamualaikum. Ya Allah, Rabbi. Woi! Woi, ini aku cakap, boy. Woi! Boy, sini, boy. Subhanallah, alhamdulillah. Atas pokok, woi dia. Atas pokok, woi. Weh, benda tadi. Boy, yang tadi. Gila, siap. Pokok, woi dia. Benda tak boleh. Tinggi, woi, tinggi. Wih, betul yang tadi, geng. Yang tadi. Yang kat bawah, betul-betul ke atas, siut. Tinggi, woi. Geng, record. Subhanallah. Weh, hilang. La ilaha illallah, Allahu akbar. Wih, hilang, woi. Weh, tapi kat atas, weh. Tapi Tapi benda kat atas, weh. Kali kedua, weh. Boy, jangan kejar, boy, ya. Boy, jangan kejar. Relax, boy. Tinggi, woi. Aku tahan je ni. Boy, jangan kejar, boy. Jangan kejar. Jangan kejar. Aku tahan je ni. Betul. Tinggi, siap. Allah Akbar. Oi, bang, apa kau ni hobi tiba-tiba Allah Akbar? Abang di. Nampak atas tu? Abang delay ke apa ni? Aduh, oi. Mana, bang? Tak, kat atas tu. Sini, sebelah telinga aku. Boy. Kau mana tadi? Hei. Apa yang berapa? Boy. Oi, jaga boy, woi. Boy. Boy, jangan, boy. Bukan track ni, woi. Hei. Ya Allah, boy, jangan, woi. Astagfirullahalazim. Woi. Woi, boy, takkan kau masuk hutan ni, woi. Kita mau carikan. Yalah, tapi nakkanlah luar track begini, boy. Ndak, boy. Kau ingat mamakmu? Licin tu, boy. Woi. Hah? Boy. Aku nampak. Ya, tapi kau ingat, boy. Satu je ucap dengan kau. Kau ingat mamakmu? Sini kau. Oi. Sini kau. Jangan begitu, boy. Ini luar track, boy. Sini kau. Naik balik. Boy, naik, boy. Woi, kili kerja kau. Boy, jangan, boy. Gilanya. Woi, aku nampak, woi. Tinggi, woi. Boy. Yang tadi aku tengok. Tu tepi. Bukan yang tadi atas. Weh. Wih. Kenapa je sampai sini? Bukan di atas pokok kah? Wih, di atas pokok tadi. Weh, ada lagi. Astagfirullahaladzim. Woi, macam mana atas pokok ni tadi? Macam pokok kat orang. Bang. Bang, woi, bang, kejarlah, bang. Tak boleh licin kat situ, boy. Akbar. Licin kat situ, boy. Ini apa tu? Apa tu? Ini apa tu? Ini aku dengar tadi. Sini kau dah. Kau nampak dia, Ras? Woi, apa ni? Ada muka. Woi, woi. Wah! Ada muka. Allahu Akbar. Ada muka. Kau dah nampak, geng? Siapa nampak, geng? Muka, geng? Weh, jangan boy. Dipancing kita pergi bawah ni, boy. Si boy macam dipancing pergi bawah, boy. Jangan kau pergi bawah, ya. Relax, woi. Relax. Boy, jangan pergi bawah, boy. Macam dia panggil kita, boy. Aku nampak. Tapi benda tu ada kat Boy, jangan pergi bawah, bahaya. Salah benda tu. Bukan satu tempat, Eh. boy. Banyak tempat. Bergerak tu tong tu tadi. Tu tadi tong 4. Yang kuning tu. Yang merah. Bukan satu tempat. Tu kau tengok tong tu. Astagfirullahaladzim.
Lipan tu macam apa bang? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Weh, dia marah kita yang mana. Allahumma salli Lipan tu macam kuih raya geng. Yang dimakan setahun sekali. Ya Allah, lipan tu tanya aku. Apa benda lah korang ni? Sabar boy. depan belakang ada ni weh. Tak, benda tu ada kat kawasan sini je. Benda ni. Dia tak tahu daripada kita je. Cuma ni nak dekat dengan kita. Agak susah nak nampak ni. Benda tu ada dekat. Ya. Geng, kita orang betul-betul atas puncak tu geng, tempat dia. Allahu Akbar. Kau tengok. Wih. Wih, betul weh, kabus. Kau tengok kabus ni. Kabus lah. Awan lah ni. Kau tengok, kita orang ditutupi dengan kabus geng. Ni kabus ni, tengok. Adakah lampu mau pergi terang pergi depan? Ni korang tengok kabus ni. Oi, bunyi apa tu? Kabus ni. Bunyi apa tu? Bunyi apa? Dos, ni aku nampak dos. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Subhanallah. Weh, malam-malam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah. Geng, record. Record, woi. Weh, malam-malam. Allahu Akbar, inilah woi. Kenapa weh? Hei, kalau berani pergi tangkap. Oi, hilang. Lazim. Hai. Aduh. Anjir. Astaghfirullahalazim. Weh, hati-hati weh. Bar. Woi, hilang siap. Weh, ada jantung. Woi, ini aku cakap woi. Weh, siapa nampak? Woi, kau nampak boy? Weh, ada jantung weh. Woi, gila woi. Gila woi. Pak dekat weh. Woi. Baru je. Woi, ribus lu. Weh, kalau dekat. Astagfirullahaladzim. Saya dah boleh ni. Boleh ni. Woi, betul-betul tempatnya lah ni boy. Boy, asal kau menggeltar boy. Kau nampak ni. Ini boy. Tak, memang Woi, orang Sabah siap faham geng. Nampak benda ni geng. Orang Sabah tahu benda ni. Geng, jelas tak geng kita nampak benda ni? Woi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Jelas weh, nampak dia terbang kat situ. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Memang tempatnya lah boy, memang tempatnya boy. Memang tempat dia geng. Astagfirullahaladzim. Rasulullah Allahumma salli alaihi wasallam. Dia kat sini je geng, kat sini. Salah satu mistik yang digendangkan oleh masyarakat umum di Tawau adalah. Kau tengok mukanya geng, pucat bang muka si boy. Kena faham geng. Pucat mukanya. Orang Tawau diorang kan faham. Orang Sabah tak cakap orang Tawau geng. Orang Sabah diorang kan faham. Ilmu hitam ni geng. Ya, ilmu hitam betul. Ini ilmu hitam. Geng, korang rasa tadi tak apa yang korang Berjoget lagi. kalau orang KL nampak mesti dia cakap hantu, mesti dia cakap jin. Bukan geng, itu orang. Ilmu hitam geng. Itu orang, balan-balan ni orang geng. Ilmu hitam. Okey, kepada netizen ataupun viewer yang tak tahu daripada KL, ini memang orang geng. Orang yang mengamalkan ilmu hitam. Memang korang nampak. Korang tahu tak badan dia ada tahu. Kalau ada kepalanya mesti ada badannya. Bukan, ya. Sekarang ni badannya kita tak tahu kat mana. Tapi selalu kalau kat rumah Daus, okey, untuk pengetahuan korang, benda ni tak apalah, lang-lang kita cerita. Benda ni selalunya badan dia letak atas ceiling. Kalau kat rumah. Betul. Kalau rumah kampung dia letak dekat atas dek ataupun atas ceiling. Dia sorok badan dia. Tapi kalau ada orang jumpa badan dia dia akan KO geng. Dia tak boleh kembali ke badan dia akan KO. Dia tak boleh hidup. Tapi ada juga orang yang letak kat dalam telaga tembikar. Ada juga balan-balan badan itu dia letak di dalam telaga tembikar. Supaya dia selalu orang kampung-kampung Aku jaga belakangmu ya boy. Aku macam tak sedap pas sini. Kalau lagi bayi yang baru lahir, dia di depan pintu je tu dia akan letak daun limau yang berduri. Betul tak geng? Dia tak suka tu guys. Nampak mengarut geng, tapi ini pernah terjadi guys. Oi. Jangan cakap banyak geng. Jangan korang kita tengok geng, Jelas, apa yang tahun 1995 yang pernah berlaku dekat Bayuwangi. 185 dukun santet, okey, telah
tahun 1995 dekat Bayuwangi. Sama juga dekat Tawau pernah terjadi lockdown gara-gara begitu. Pernah 90-an, tahun 90-an geng. Pernah terjadi. Pengait dengan musim pengait dengan musim balan-balan pernah guys. Ya. Korang mungkin yang dari luar Weh, tak ada tahu. bunyi lagi weh. Masak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Weh, hujan ke ni? Ai. Hujan ke apa? Hai. Astagfirullahaladzim. Wah. Wah. Kuat boy. Hah. Boy, tenang boy. Tenang boy. Boleh. Kita tunggu Ini bukan baca surah bang. Ini namanya kita pasak diri kita sendiri. Uncle, di mana sudah dorang? Okey. Okay, nak sampai lah. Okey, nak sampai. Okey, ni geng, korang tengok. Kau letak tengah-tengah sini je Uncle. Biar kita orang semua boleh tengok. Adi. Jarum. Geng, kita nak main. Kau tengok ni. Permainan silap. Inilah permainan kita. Kita menggunakan daun pisang. Penerangan dulu dos berkatan. Allahu Akbar. Abaikan dulu yang lain. Ada jarum. Dengar elok geng. Semua dalam viewers dalam live semua. WFP, TOT, Abang Zul dan juga DZP. Dengar elok. Apa yang saya nak ceritakan. Malam ini guys, ini adalah permainan yang saya dan Arash dulu gunakan. Tapi kami tak pernah gunakan lagi di dalam TT. Maksudnya ini baru kali kedua setelah 5 tahun. Baru kali pertama di dalam TT dan baru kali kedua sepanjang kami kami buat paranormal ni guys. Bukan di TT, di ni sebelah dulu. Sebelah lah. Di sebelah. Maksudnya permainan dia dah 5 tahun yang lalu kita orang main balik kali kedua. Permainan ni 5 tahun. Permainan 5 tahun yang lalu. Di mana ini adalah permainan orang Jawa yang mengumpan dan juga dia macam mana? Dia panggil apa? Isi jeman. Nama ilmu dia isim jeman. Isim jeman ni maknanya kita mengumpan seseorang itu ataupun kita mengumpan sesuatu ilmu untuk dia datang kepada kita dan kita boleh tengok siapa tuan dia. Tapi cara ataupun proses yang dilakukan dia agak bahaya sikit geng. Dan saya minta tolong kepada korang yang mana yang ada dalam live, tolong dan jangan sesekali lakukan benda ni di rumah. Betul, bahaya weh. Bahaya guys, bahaya. Ini risiko juga geng. Sebab ini dia panggil apa? Isim syirab. Isim syirab geng korang boleh faham guys bila saya panggil isim syirab, yang mana kita menggunakan syirab kita yang akan dititiskan di atas daun pisang bukan sebagai jamuan. Hanya sebagai umpan guys. Betul. Hanya sebagai umpan. Dan akan dituliskan wafak di atas daun pisang ini menggunakan sirap kita. Dan jikalau kata benda ni ada, dia akan datang. Dia akan datang. Sirap Dia kita orang tahu geng. Kita mencabar geng. Aris, tinggal Aris. Menggunakan sirap kita tahu. Korang faham kan? Kita orang tak boleh direct cakap. Tapi dengar elok-elok. Tapi insya-Allah kaedah ini tidak melanggar syariat dan juga tidak syirik geng. Kaedah ni bukanlah kaedah yang syirik. Syirik ni korang kena faham. Syirik adalah perbuatan yang menyembah ataupun menduakan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun memuji selain daripada Allah Taala. Itu definisi syirik. Nak cakap syirik kena faham dulu definisi syirik. Ini bukanlah syirik. Syirik adalah kalau kita menduakan Allah, kalau kita memuja ataupun kita memuja sesuatu benda yang lain selain daripada Allah, itu syirik. Yang syirik tu yang kita nak, tak ada pemujaan geng ya. yang syirik tu ni lah kita nak jumpa ni. Inilah syirik. Dalam kaedah yang kita gunakan ni bukanlah ada unsur pemujaan ataupun sebagainya. Ini hanyalah ilmu orang lama ataupun ilmu orang tua-tua yang digunakan dulu. Dan ini di antara salah satu ilmu yang digunakan oleh dukun-dukun ataupun kiai-kiai di Nusantara, di mana kalau kata sihir ataupun gangguan di sesuatu tempat tu terlalu rumit untuk dibukakan,
Ini dia akan gunakan guys. Ilmu ni ataupun kaedah ini digunakan. Tetapi dia akan pakai sirap tuan rumah. Dia akan pakai sirap tuan rumah. Ini kaedah ni guys. Dia akan gunakan sirap tuan rumah dan dia akan buat di atas daun pisang, lalu sirap itu dia lakarkan ataupun dituliskan wafak-wafak yang tertentu. Dan kemudian dia akan letak, dan insya-Allah disebabkan itu adalah sumpah sihir ataupun sumpah ilmu hitam, di mana kalau kata bertemu dengan wafak ni, dia tak boleh sembunyikan diri ataupun dia tak boleh melindungi diri dia. Betul. Kalau korang nak tahu guys, saya beritahu ilmu ini dinamakan sebagai isim jeman. Isim jeman ni digunakan adalah untuk mengumpan sesuatu benda supaya benda itu dapat dirungkaikan. Tapi yang nampak bahaya dia sebab dia menggunakan sirap. Selain tu tak ada pemujaan ataupun tak ada sembahan apa-apa guys. Dan di dalam ayat ataupun bacaan yang kita gunakan tu pun tak ada bacaan-bacaan yang berunsurkan menduakan Tuhan. Jadi korang kena faham definisi syirik. Yang kepala tahu semua sekalian, ini bukanlah syirik. Jadi kena faham dulu definisi syirik. Nak cakap pasal syirik, kena faham dulu definisi syirik apa. Jadi guys, kita akan mulakan geng Tengok dulu korang. Sekarang ni sekejap lagi kita akan pergi depan dengan Uncle. Uncle bagi elok ni sekejap. Ni. Kan macam ni. Macam tadi. Ni. Bawah dia. Pakai bawah dia. Ambil sikit je. Kenapa tak ni tadi? Oh, lupa nak potong. Sini Tengah ni okey. Okey. Cukup ni. Sekejap lagi kita akan titikan kita punya sirap kita geng. Setiap seorang. Kat sini sekejap lagi bagi tunjuk korang. Cuma tak boleh dalam. Okey, kita akan tunjuk dalam live. Ini. Tak apa bagi ni. Kita orang tak apa jauh tak nampak sangat. Jadi tak apa. Bukan nampak sangat pun tak apa Daud. Tak nampak tak apa aku bagi tunjuk. Tak apa. Mana kau punya ni? Tapi ini dulu lah. Niat. Cucuk bang. Niat. Jangan daripada niat. Nak tengok benda tu je. Masuk selawat. Nampak tak geng? Puasa nampak ni kan? Hai. Kejadian tu. Sekejap. Wih, kenapa aku takut ya? Bismillah. Boy, kejap boy. Ya Allah, Akbar. Terus. Ni. Banyak. Kau tak sikit je. Banyak. Sikit je. Wih, banyak keluar ni. Sikit je. Weh. Lap dekat. Oh. Sini dulu. Sini dulu. Bagi habis dulu. Sini. Bos, jalan. Sini ya. Boy, bagi ni. Tak payah.
Oh. Weh, tak berhenti weh. Lepas keluar sirap tak berhenti, Mat. Nanti lu, kita tunjuk lu. Okay, aku bagi tunjuk korang sekejap je. Kita orang punya ni. Sekejap. Bawa pisang. Sekejap, bawa kita- sini, bawa kita- sini je lah. Sudah. Sekejap. Bawa dalam sini ya? Tak apa, tak apa. Mana boleh bawa pergi sini, tumpah lah nanti. Kita mau bawa pergi sana. Boleh. Tunjuk sekejap je. Geng, kita orang punya titisan ni. Jangan lama tau. Takut nanti ini. Geng. Okey. Nampak? Nampak Dah. Okey dah. Jap. Nampak ni? Nampak? Nampak geng? Nampak? Dah nampak kat atas. Weh. Weh, masih keluar lagi weh. Dalam sangat. Gila kau cucu. Banyaknya. Dalam sangat kau cucu. Jap lah. Weh. Daun tu aku kejap aku bagi tunjuk korang sekejap bagi tunjuk korang ada sini. Sekejap. Kita buktilah pembuktian. Kita orang dah letak kat atas. Okey ni. Okey. Oi. Sorry. Uncle tu bangunkan balik. Thank you. Terima kasih. Terima rezeki selalu. Uncle, mungkin 90% benda tu datang sebab benda tu ada kat atas. Tapi Uncle, kau ingat tak pesan kita orang apa? Ingat, cuba kau cakap balik. Beranikan diri lah. Tak, beranikan diri lepas tu kalau ada benda tu. Kalau benda tu aku terus ni. Geng, okey. Kau tutup. ada benda tu, Uncle akan tutup. Tujuan kita ni nak tangkap benda tu, geng. Harap-harap ni Uncle. Apa-apa kau steady Baik. Okay, Uncle. So dulu kita on the way turun ke bawah. Dan kita akan tinggal korang dengan Uncle. Apa-apa jadi Uncle, stay, tahan. Kalau betul ada dia naik kau nampak, beranikan diri. Takut, kau terus je tutup dan tahan sampai kita orang datang. Kita orang on the way turun. Baik. Kalau saya dengar apa-apa dia, saya akan respon korang Kau dengar tak? Angin makin kuat ni. Angin makin kuat.
Ada bunyi macam ranting patah. Uncle, apa yang kau dengar, Uncle? Apa yang kau Ada dengar? bunyi macam ranting patah, geng. Saya rasa macam ada yang tak... Buat dia makin kuat ni. Angin pun makin kuat. Sebab kaedah ni lagi cepat, Uncle. Sebab kita menggunakan sirap, Uncle. Mungkin boleh jadi dia akan datang, kau ready. Dengar, geng. Kalau kau dah start bau hanyir, bau busuk, mungkin dia dah rapat. Kau ada hidup tak? Buat masa ni belum lagi. Ras, ada bunyi step, Ras. Ada bunyi step, Ras. Simpan. Wih. Wih, Ras, masuk ni dah. Bye. Woi, tolong woi. Woi, tolong woi. Aku tak tahu. Woi, Ras. Woi, dia berlawan woi. Woi, dia berlawan woi. Masuk. Wah. Tengoklah. Pergi kan dulu, woi. Oi. Tak. Hapus kau, ini kali kau. Woi, jangan jadi. Gigit. Ambil lagi. Ikat dulu. Oh, ikat dulu. Diam kau. Macam mana ni? Tan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu dia ni. Kau duduk situ. Kau duduk kau. Boleh. Tutup dulu ni. Ikat. Tembak ni. Sabar. Sinilah tahan dulu tahan. Apa kau ni, boy? Boy. Tahan. Woi. Tahan, weh. Macam mana siap ni? Tak akan. Atas kau. Woi, busuk siap. Jangan tangan kau berhingkit, woi. Tak bukan tali ni. Balok dah. Allahu Akbar. Woi. Jangan nampak wah. Jangan tangan. Ada cicak bodoh. Ni. Buat dah. Cicak. Kau di depan boy, biar aku tahan. Ada cicak di depan. Tak kena sentuh. Tak boleh dah ni. Okey. Tak masalah tahan ni. Ikat. Tak apa. Woi. Tadi bang, sini lah bang. Tak masalah. Boleh kan? Bang, jangan naik bang. Bukan nak tahan atas ni. Masalah dia tolak atas ni. Dia tolak atas ni, weh. Dia tolak atas. Weh, tolak. Tak. Weh, tahan ni. Weh, tolak atas. Weh.
Diam kau. Hei. Woi, sakit tangan kau ni. Dah cukup dah. Tak masalah tali tak ada ni tali. Ikan buat ikan. Angkat lah, tahan sini, tahan. Allahu Akbar. Kenapa senyap? Senyap. Ambil kem. Jaga. Senyap, woi. Kenapa senyap? Ambil kem. Tahan. Kenapa senyap? Jangan. Jap, bang. Senyap. Kenapa dia tiba-tiba senyap ya? Tengok dulu. Tahan kali ya. Hai? Dekat lagi. Aku dah tahan. Oi, senyap oi. Gila, mana ada di dalam sudah? Bukan masalahnya dah ada di dalam sudah. Hai? Hai. Tak ada. Angkat cuba. Lepas kayu. Angkat lepas kayu. Lepas kayu. Kau tembak je Uncle. Kalau Standby. Kalau kata dia lompat, kau hentam. Cuba tengok angkat. Ada benda tak? Kat dalam. Cuba tengok. Dah ada lah ni. Cuba buka pintu. Buka, tapi standby kayu. Standby. Buka pintu. Standby dia angkat. Coba ya. Stand. Berikat tu Uncle, berikat. Aku pakai je stand. Tapi dah ada lah, aku tengok. Tak ada. Senyap oi. Buka je. Tapi kita rempuh kalau ni. Kalau dia keluar. Ready kayu tu angkat. Ready kayu tu. Coba. Atas. Hai? Hah? Dah ada kah? Hai? Tak ada. Wih, betul hilang Syak. Tak ada lah. Uish. Betul hilang weh. Tak ada lah. Hilang weh. Bunyi kat belakang woi. Hah? Tak ada pun. Bunyi kat belakang. Bunyi kat mana? Bunyi kat belakang. Weh. Woi, belakang ke? Allahu Akbar. Woi, 5 orang weh. Yang tadi. Woi, bla. Woi. Woi. Belakang.